Kita on mesin, tekan start nak menimbang, nampak dia error. Lampu 3 ni menyala. Nampak? Set off dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Syukur Alhamdulillah bertemu kita pada pagi ini. Salam Jumaat, hari ni 10/4, jam 10.30 pagi. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih yang support saya. Saya nak share sikit masalah mesin basuh media. Tu ada dalam van saya tu lagi sebiji pun sama, jenama media. Tu masalah saya belum check lagi. Saya check yang ni dululah. Okey, model ni agak famous jugalah masalah ni. Okey, media MFW852S berkapasiti 8.5 kilo. Alright, isu dia macam mana tau? Kita on mesin, tekan start nak menimbang, nampak dia error. Lampu 3 ni menyala. Nampak? Set off dulu. Set on lagi sekali. Kita tekan start. Okey, boleh nampak? 3 lampu ni menyala, dia error. Okey, kalau korang mengalami masalah macam ni, ni nak spin pun tak boleh. Nak menimbang dah memang tak boleh lah. Okey, kena alert Saya selalu jumpa model ni lah, dia lah penyakit model ni. Tapi tak semestinya. Okey. First kali, kalau korang mengalami masalah macam ni, ni, korang buka pintu ni, bismillah. Perhatikan dulu ni. Engsel pintu sebelah sini. Korang nampak tak? Ni belah kanan saya. Dan ni sebelah kiri saya. Okey, boleh nampak tak? Ada kesan patah ni kat sini. Ni belah kanan saya. Ada macam lebihan ni kan, dia ke dalam. Boleh nampak tu? Tu, sikit tu, bawah tu kan. Tapi yang bahagian sini dah tak ada. Nampak tak? Ada kesan patah ni. Model ni selalu sangat saya jumpa bahagian engsel pintu ni patah. Saya tak sure dia patah sebab cara guna ataupun material memang mudah patah ke, saya tak sure. Tapi banyak saya jumpa kes yang macam ni. Kenapa dia patah? Itulah isu dia, kenapa dia patah. Sama ada cara penggunaan, dia hempas-hempas ke, ataupun memang marah sangat ke masa time basuh baju tu ke. Saya tak sure. Tapi selalu sangat saya jumpa kes yang macam ni. Korang kena alert Kalau kes yang melibatkan macam ni, kita tekan on, start, dia error. Untuk model ni, korang check dulu korang punya engsel pintu ni. Jadi apa kena mengena sebenarnya engsel pintu ni dengan mesin? Okey, dia isu dia macam ni. Sepatutnya ada satu selak lagi yang patah ni. Dalam ni ada satu safety switch untuk pintu kan. Tu warna putih tu. Dia nampak tak? Ni putih dalam tu. Dia punya engsel tu, dia akan touching dekat switch ni. Bila kita tutup, dia akan touching. Dia akan ke atas. Okey, saya cuba try Tekan on. Boleh muat tak jari saya kejap saya cuba. Tu. Nampak jari saya kat dalam. Saya angkat benda safety switch untuk pintu. Okey, saya angkat. Saya tekan start pastikan push starter tu. Nampak? Boleh menimbang kan? Ni jari saya tekan dia punya switch. Faham tak? Ni saya lepas tengok dia error balik. Jadinya selalu sangat saya jumpa untuk model ni, engsel pintu bahagian untuk door switch tu patah. Saya tak sure kenapa dia mudah patah. Ke memang korang marah ke time basuh baju tu? Okey, insyaAllah saya cuba share macam mana cara nak selesaikan masalah macam ni. Tanpa kita tukar pintu lah.
Cara paling mudah, biasanya saya akan bypass je lah. Macam mana cara nak bypass? Kalau korang ada pintu-pintu second ke, boleh tukar ni pintu ni. Pintu ni dia 2 side. Tapi kalau beli mungkin 1 set kot. Saya tak sure lah. Saya tak pernah beli. Tapi cara nak menjimatkan kos, nak DIY, insyaAllah boleh follow saya punya video. Okey, apa perlu kita buat? Kat tepi ni ada skru, kita perlu kopek stiker ni. Sebelah sini satu, sebelah sini satu, dan belakang ni ada 2 biji skru ni. Ni dan ni. Okey. Sebelum ni owner ni pernah repair dengan kita. Tahun lepas masalah gearbox dan servis drum. Okey, kali ni dia hadir dengan masalah yang berbeza. Ni kes pintu pula ni. Okey, alright, bagi saya chance, saya nak buka dulu bahagian cover top ni. Dia punya stiker ni perlu kopek dulu lah. Slow-slow kopek. Pakai test pen ni boleh ni. Kopek. Baru dah nampak skru yang ternyuruk dalam tu. Pandai pula dia nak nyurukkan skru dalam ni Okey, buka sebelah sini. Then kita terus buka lah skru dia. Bismillah. 1, 2, belakang ni 2 3 dan 4. Okey, lepas kita buka dia punya skru cover top, kita boleh angkat teruslah cover top ni. Bismillah. Sebelum tu, untuk keselamatan, supply matikan supaya mengelakkan daripada kes kena renjatan elektrik. Okey, dah kita buka dia punya cover. Bahagian bawah ni pun kita perlu buka. Ni ada lagi satu cover ni. Buka je skru dia. Okey, bismillah. Cover ni ada 4 skru saja. Tu ada dia punya belen yang patah tu. Ni dia. Ni dia punya yang patah tu, esok pintu tu. Ada bukti dia, bukannya saya yang patahkan. Mungkin owner ni sendiri yang patahkan. Okey, boleh nampak dia punya ni dia. Safety switch. Nampak tak? Ni yang sebatang ni. Yang patah tu sepatutnya dia touching pada yang belah atas ni. Ni. Patutnya bila kita tutup pintu, dia akan ke atas. Bila kita buka pintu, dia lepas. Bila encel tu dah patah, so tak ada apa-apalah nak touching dia. Orang bunian pun tak mampu nak touching dia sebab benda tu dah patah. Okey. So cara yang paling mudah saya share. InsyaAllah ilmu ni saya bagi percuma. Kita bypass saja. Tapi bypass kat switch saja. Faham tak? Switch ni dia satu switch 2 function. Pertamanya yang bahagian atas ni adalah untuk pintu, dan yang batang sebatang ni, ni dapat ni. Ni adalah untuk drum. So kita bypass yang satu je lah ni. Ikutlah kreativiti masing-masing macam mana nak bypass. Kalau boleh jangan bypass dia punya wire. Nampak tak wire merah tu? Pun boleh sebenarnya bypass wire merah tu, kawinkan terus dua-dua wire tu. Tetapi untuk safety bahagian drum nanti dah tak ada function. So macam saya akan bypass yang satu ni. Yang ini insyaAllah lah saya akan guna balik untuk safety pada drum. Andai kata ada isu drum bergoncang, terlebih goncang, dia touching kat sini, at least mesin akan stop. Ada lagi lah satu safety yang tinggal. Jadinya kita bypass saja untuk bahagian atas ni. Ini untuk case yang tak ada pintu lah, tak ada pintu second ke apa ke macam tu lah. Ni satu bolehlah jimat sikit poket korang. Okey, kita buka dulu lah. Saya nak keluarkan dulu, ni ada satu skru kat sini, saya nak keluarkan dulu. Okay, kita keluarkan dulu dia punya safety switch. Bismillah. Buka satu skru ni.
Okay, ni dia safety switch untuk pintu. Kadang-kadang ada juga dia error, tapi pintu tak patah pun. Tu kadang-kadang switch ni rosak. Kadang switch putih ni dah rosak. Kadang-kadang wire terputus. Ada haiwan gigit lah macam tu. Okey, ni cara saya lah. Tak maaf batuk-batuk saya. Okey, ni saya guna kabel tie je. Kalau tak ada kabel tie, korang gunalah tali ke apa-apa ke. Kalau tak ada apa-apa juga, elok korang telefon lah technician, kongsi je lah rezeki, panggil dia orang untuk buat repair ni. Okey, saya tarik aja macam ni. Jadinya kita taklah merosakkan dia punya switch. Andai kata manalah satu hari nanti dia nak beli pintu yang baru ke, so potong aja dia punya kabel tie ni, boleh guna balik seperti yang asal. Untuk kes ni saya share cara nak bypass sahaja. Okay, buat macam ni je. Ya, saya tunjuk. Okay, nampak? Ni dia door switch. Saya guna kabel tie, naikkan dia punya ni switch atas ni, bagi dia rapat. Untuk yang batang ni, kita masih guna lagi dia punya safety switch yang bahagian bawah ni. Kita cuma bypass atas saja. Kalau benda ni rosak, kadang-kadang benda ni rosak juga. InsyaAllah saya ada jual door switch ni. Okay, saya nak pasang balik, kita try. Adakah selesai masalah yang mesin error tadi? Alright, saya nak pasang dulu. Okay, kita pasang balik dia punya skru. Kena ingat macam mana kita buka tadi. Macam tu jugalah kita pasang step by step. Okay, cover ni pasang je lah terus. Macam confident pula ni. InsyaAllah lah, insyaAllah. Sebab tadi saya dah jolok pakai jari tu, dia dah tak keluar error tu. InsyaAllah lah ni berjaya. Okay, pasang balik dia punya skru. Bahagian cover ni ada 4 biji skru tadi. Pasang balik. Okey, jom kita try running. Tengok dia error lagi ataupun tidak. Okey, on supply. Ni saya share sikit ilmu. InsyaAllah saya bagi percuma je. Tapi diam-diam lah, jangan bagi tahu jiran Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak boleh on. Saya tekan start. Alhamdulillah. Dia nampak push starter dah menimbang. Dah tak ada lagi error macam tadi. Okay, tengok. Okay, air pergi level yang paling sikit. Okay, kita off. Kita pergi mode spin. Okay, kelemahan dia. Okay, kita select pergi mode spin. Tekan start. Ni kita cerita pasal kelemahan dia. Bila kita dah bypass switch pintu tadi. Allah. Okay, tekak. Okay, ambil masa sekejap. Kita try dalam keadaan mode spin. Okay, tak ada air. Kelemahan dia adalah ada sikit air. Sekejap ambil masa sekejap untuk running. Ni semalam saya ambil. Dia cakap apa semalam, isi air tak berhenti-berhenti, dah tak nak jalan, isi air aja kerja. Jadi tuan rumah bagi tahu kita mesin tak boleh running. Kerjanya isi air je. Tapi tak jalan juga mesin. Nanti insyaAllah nanti saya share. Kita tengok apa punca dia. Untuk media yang ni pula, dia hang. Boleh on, tapi dia hang. Okay, dah start jalan. Drum dah start pusing. Kita try dalam mode spin tadi. Okay, kelemahan dia bila kita dah bypass switch, safety switch tu, tengah running ni, jeng jeng jeng. Kita boleh buka terus pintu tu. Tengok tengah running. Kalau normal dia bila kita buka, dia akan stop dia error.
Itulah dia punya safety. Okay, kita nak try Swiss yang belakang tadi tu untuk bahagian drum tu. Kita tengok dia function ataupun tidak. Kita ambil screwdriver. Kita try jolok. Kita nak tengok berfungsi ataupun tidak. Okay, nampak Swiss tu, drum tengah running ni. Saya jolok. Konon-konon mesin bergoncang lah, touching. Dia nampak dia stop. Boleh nampak drum tu automatic dia berhenti. Okey, dapat belajar sesuatu hari ni. Dah boleh start balik. Okey, syukur alhamdulillah. Jadi ni hari ni je lah amal jariah saya kongsikan ilmu pada hari ni. InsyaAllah saya bagi percuma. So kalau korang mengalami masalah sama kes macam ni, boleh follow lah macam mana step by step yang saya share tadi. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.